Kerajaan tidak menafikan bahawa krisis bekalan global membawa risiko besar sekiranya berlarutan. Saya jemput Yang Berhormat Menteri Ekonomi untuk memberi penerangan mengenai langkah kerajaan menangani krisis bekalan global demi memastikan ekonomi Malaysia berdaya tahan. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih juga kepada semua ahli-ahli parlimen yang berada dalam Dewan untuk sesi penerangan mengenai krisis bekalan global pada pagi ini. Tan Sri Yang di-Pertua, konflik antara Amerika Syarikat dan Iran yang mana sejak 27 Februari 2026 telah mencetuskan ketidaktentuan kepada rantaian bekalan global. Isu ini bukan sekadar berkaitan harga minyak dunia, ia turut memberi kesan kepada rantaian perdagangan global, antaranya kos logistik, bekalan input pengeluaran industri, harga makanan, tekanan inflasi, keyakinan pelabur dan juga kelangsungan perniagaan. Kerajaan memahami keresahan rakyat terhadap tekanan kenaikan harga barang dan kos sara hidup harian. Kebimbangan ini adalah nyata dan wajar diberi perhatian serius. Sehubungan itu, dalam tempoh 100 hari pertama sejak konflik bermula, keutamaan kerajaan adalah untuk menyerap kesan awal krisis bekalan global ini agar ianya tidak dibebankan secara keseluruhan terhadap rakyat yang terpaksa menghadapi tekanan kenaikan kos yang berlaku. Kerajaan telah memperkukuh tadbir urus krisis melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 yang mana sejak 16 Mac 2026, mesyuarat M10 diadakan secara mingguan bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko kepada ekonomi negara dan menyelaras tindakan kementerian serta agensi berkaitan secara bersepadu. Taklimat media dan juga hebahan kepada orang awam turut dilaksanakan selepas mesyuarat M10 bagi memastikan komunikasi krisis berjalan secara telus, tepat dan berterusan. Pasukan petugas pengurusan krisis turut ditubuhkan bagi memantau kedudukan bekalan, harga, rantaian logistik dan juga keperluan intervensi segera. Dashboard pantau krisis juga disediakan sebagai platform maklumat hampir masa nyata supaya perkembangan krisis dapat dipantau secara lebih tersusun dan telus. Setakat ini, sebanyak 120 keputusan yang kita putuskan dalam M10 telah dan sedang diambil tindakan. Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan, tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat. Jadi, mengapa krisis ini penting kepada Malaysia? Selat Hormuz merupakan antara laluan tenaga paling penting di dunia. Lebih daripada 20% perdagangan minyak dan gas dunia melalui laluan ini untuk ke pasaran global. Sebarang gangguan di laluan ini boleh memberi kesan kepada pasaran minyak, gas, kos perkapalan, premium insurans, tempoh penghantaran dan rantaian bekalan global. Bagi Malaysia mengamalkan ekonomi terbuka, perkembangan ini perlu diurus dengan berhati-hati. Kita berdagang dengan dunia, mengimport sebahagian makanan dan input industri serta bergantung kepada kelancaran rantaian bekalan antarabangsa. Sejak konflik bermula, harga minyak mentah Brent menunjukkan pergerakan yang sangat tidak menentu. Harga pernah meningkat daripada $70 dan 83 sen setung kepada paras tertinggi $144 dan 50 sen setung pada 7 April 2026, iaitu peningkatan sekitar 104%. Walaupun harga kembali menyederhana dalam tempoh seminggu dua ini kepada $70
dan 67 sen setung pada 26 Jun 2026, risiko pasaran tenaga masih belum reda sepenuhnya. Keadaan ini kita perlu terus pantau kerana volatility harga minyak boleh memberi tekanan kepada kos operasi, logistik, inflasi dan akhirnya harga barangan yang ditanggung oleh rakyat. Sebab itu, kerajaan tidak melihat krisis ini sebagai isu mingguan ataupun sementara. Ianya adalah satu risiko yang kita perlu urus secara berterusan untuk beberapa bulan, malah boleh mencecah tahun akan datang sambil negara membina daya tahan ekonomi jangka panjang. Krisis ini, Datuk Yang di-Pertua, memberi tekanan kepada pelbagai sektor, khususnya logistik, penerbangan, perkapalan, pertanian, pembuatan, pembinaan dan juga perdagangan. Industri berdepan lonjakan kos bahan api, kelewatan penghantaran input perantara, peningkatan kos inventory dan juga cabaran mendapatkan sumber bekalan alternatif. Kos pengangkutan freight sebagai contoh di peringkat global meningkat hampir 2 kali ganda, manakala premium insurans kapal dagang di laluan berisiko melonjak sehingga 16 kali ganda bagi satu perjalanan. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS lebih terdedah kepada tekanan ini kerana ruang keuangan mereka lebih terhad berbanding firma besar. Apabila kos meningkat secara mendadak, aliran tunai mereka lebih cepat terjejas. Untuk sektor makanan pula, kenaikan kos logistik dan input pertanian memberi tekanan kepada harga barangan pengguna. Sebanyak 63% keperluan baja negara masih bergantung kepada sumber import. Berdasarkan penilaian semasa, kos baja diunjurkan meningkat antara 15 hingga 20%, manakala kos makanan ternakan meningkat sekitar 8%. Maka sebab itu, kerajaan memberi perhatian khusus kepada keterjaminan bekalan barangan keperluan, kawalan harga barangan asas dan peningkatan kecekapan saluran pengedaran bagi mengurangkan kesan kenaikan harga kepada rakyat. Risiko pekerjaan juga kita pantau secara rapi. Tekanan kepada pasaran buruh bukan hanya berpunca daripada kenaikan harga, tetapi juga daripada permintaan global yang perlahan, kelemahan pasaran ekspor dan juga tekanan kepada operasi perniagaan. Namun begitu, jangkaan risiko ini masih rendah untuk Malaysia memandangkan prestasi penyertaan tenaga buruh masih stabil. Ya, ini ada saya nyatakan dalam Dewan Yang Mulia minggu lepas, walaupun terdapat sedikit peningkatan dalam kadar pengangguran, iaitu daripada 2.9% ke 3%. Kerajaan sedang memantau rapi keadaan ini supaya sebarang perubahan kita dapat tangani dengan lebih awal. Walaupun berhadapan persekitaran global yang mencabar, alhamdulillah, asas ekonomi Malaysia masih kukuh dan berdaya tahan. Pertumbuhan keluaran dalam negara atau dalam negeri kasar KDNK negara pada suku pertama untuk tahun 2026 telah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5.4%, disokong oleh permintaan domestik yang kukuh. Inflasi juga kekal terkawal pada kadar 2% bagi bulan Mei 2026 berbanding dengan 1.9% pada April 2026. Untuk prestasi perdagangan luar turut menyokong daya tahan ekonomi. Jumlah ekspor bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 mencatatkan pertumbuhan sebanyak 24.3% kepada 793.8 bilion ringgit. Aliran masuk pelaburan langsung asing ataupun FDI pada suku pertama 2026 pula berjumlah 22.8 bilion ringgit. Khususnya dalam sektor perkhidmatan. Prestasi ini menyumbang kepada lebihan imbangan akaun semasa sebanyak 15.2 bilion ringgit atau 3.1% kepada pendapatan negara kasar PNK. Malaysia juga terus mencatat keyakinan pelabur. Pada suku pertama 2026, negara merekodkan 92.8 bilion ringgit pelaburan
yang diluluskan melibatkan 1,249 projek dan dijangka mewujudkan lebih 50,000 peluang pekerjaan baru. Penganalisis global juga mengiktiraf kedudukan Malaysia. Namun bagi kerajaan, ukuran yang lebih penting ialah rakyat biasa masih dapat mendapat bekalan minyak di petrol station, mendapatkan barangan keperluan di rak-rak kedai, meneruskan pekerjaan dan juga menerima bantuan apabila diperlukan. Itulah yang kita maksudkan mengenai daya tahan ekonomi. Ianya bukan sekadar angka dalam laporan tetapi juga kestabilan yang kita dapat rasai dalam kehidupan harian. Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan langkah intervensi yang diambil oleh kerajaan, kita gerakkan melalui 4 pendekatan utama, iaitu menjamin bekalan, memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga dan juga memanfaatkan peluang. Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Jadi untuk yang pertama, melindungi rakyat, keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global. Bantuan dan subsidi bersasar terus diperkukuh bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup melalui, sebagai contoh yang pertama, sumbangan tunai rahmah dan juga sumbangan asas rahmah sara bulanan. Kedua, mengekalkan harga petrol bersubsidi Budi Madani RON 95 pada RM1.99 per liter bagi 14 juta penerima yang layak. Ketiga, Budi Madani diesel juga telah diperkenalkan bermula 1 Julai dengan harga RM2.10 bagi menyeragamkan pelaksanaan subsidi diesel secara lebih bersasar. Dan keempat, memperbanyakkan program jualan rahmah kepada 30,000 jualan untuk tahun 2026. Sehingga 22 Jun, sebanyak 14,884 program ini telah dilaksanakan di seluruh negara. Langkah ini penting supaya bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan, khususnya kepada isi rumah yang berpendapatan rendah, pekerja dan juga peniaga kecil, petani, pekebun kecil dan juga pengguna yang terkesan dengan kenaikan kos harian. Untuk pendekatan yang kedua, dalam soal menstabilkan bekalan dan harga, kerajaan melaksanakan pemantauan harian ke atas bekalan dan juga harga barangan keperluan. Penyelarasan turut dibuat bersama dengan Petronas dan pemain industri untuk memantau kedudukan stok dan melaksanakan langkah kontingensi supaya keperluan pengguna serta ekonomi utama tidak terjejas dan memastikan bekalan tenaga negara kekal stabil. Sehingga kini, kerajaan dapat memastikan bekalan bahan api mencukupi sehingga penghujung Ogos 2026 dan sedang berusaha untuk memastikan bekalan bahan api terus terjamin. Ini penting supaya aktiviti harian rakyat, pengangkutan awam, logistik, perniagaan dan juga sektor kritikal dapat terus beroperasi. Bekalan beras negara termasuk stok penimbal juga masih terkawal, iaitu mencukupi untuk tempoh 5 hingga 6 bulan. Bekalan makanan asas seperti ayam, telur, ikan, susu dan buah-buahan mencukupi untuk tempoh sekurang-kurangnya sebulan. Pemantauan harga barangan keperluan mengikut lokasi dilaksanakan melalui platform Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Penguatkuasaan terhadap pencatutan dan penyeludupan turut dipertingkatkan supaya tekanan global tidak dimanipulasi untuk menaikkan harga secara tidak munasabah. Kerajaan juga turut memperkenalkan langkah intervensi bagi menjamin serta memanjangkan ketersediaan bekalan, antaranya seperti berikut. Pertama, menyelaraskan had kuota budi 95 daripada 300 liter kepada 200 liter bermula 1 April. Meningkatkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi kepada 450
ringgit sebulan untuk lebih 200,000 petani serta pekebun kecil yang terkesan dengan dana tambahan 20 juta ringgit sebulan. Ketiga, menyediakan pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar bagi membantu pesawah menampung peningkatan kos operasi. Keempat, memastikan kesinambungan bekalan baja negara melalui pengukuhan kerjasama strategik dengan negara lain termasuk daripada Australia. Kelima, memantau bekalan ubat dan peranti perubatan melalui pasukan petugas khas keterjaminan perkhidmatan kesihatan. Dan yang keenam, melaksanakan inisiatif bekerja dari rumah ataupun BDR untuk penjawat awam bermula daripada 15 April dan diteruskan dengan hari bekerja hybrid sebagai norma baru mulai 1 Ogos 2026. Sektor swasta juga turut menyahut saranan aturan kerja fleksibel ini. Yang ketiga, Datuk Yang di-Pertua, untuk menyokong PMKS dan industri, kerajaan memberi tumpuan kepada kelangsungan operasi firma dan industri tempatan menerusi penyediaan pelbagai bentuk sokongan keuangan dan juga insentif bersasar dalam rantaian input kritikal. PKS yang terjejas menerima sokongan aliran tunai melalui Bank Negara Malaysia, fund yang kita panggil SME Stabilization Relief Facility ataupun SME SRF dengan izin berjumlah RM5 bilion yang mana setakat 18 Jun lebih daripada 1,000 PKS telah pun diluluskan pembiayaan yang mana nilaiannya lebih daripada RM17 juta. Jadi maksudnya masih ada RM4 bilion yang tersedia yang menunjukkan kita masih ada ruang yang mencukupi untuk permohonan seterusnya. Selain itu, sokongan pembiayaan juga kita sediakan melalui syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan ataupun SJPP. Hingga 24 Jun, sebanyak 225 akaun telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM157.52 juta bagi sektor yang terkesan, antaranya sektor berasaskan agro, pembinaan, logistik, pengangkutan dan juga pelancongan. Seterusnya, kerajaan turut melaksanakan pengurangan atau diskaun kadar sewaan premis perniagaan milik kerajaan dan juga agensi kerajaan kepada peniaga dan penjaja kecil yang layak antara 20 hingga 50%. Ada juga negeri dan pihak berkuasa tempatan turut menyahut seruan ini. Sektor logistik dan pengangkutan darat pula dibantu melalui penambahbaikan kuota di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi ataupun SKDS bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan kestabilan rantaian bekalan domestik. Dan yang terakhir, keempat, membina daya tahan jangka sederhana dan panjang. Tumpuan kita bukan sekadar untuk menguruskan krisis ketika ini. Yang penting ialah untuk kita juga memastikan ekonomi Malaysia lebih bersedia menghadapi cabaran global pada masa hadapan. Krisis ini memberi peluang kepada negara untuk menstrukturkan semula ekonomi kita. Keutamaan dan strategi di bawah rancangan Malaysia ke-13, RMK ke-13 akan terus diperkukuh terutamanya dalam produktiviti, sektor bernilai tinggi, keselamatan makanan, peralihan tenaga, pendigitalan dan juga pembangunan bakat. Dari sudut keselamatan makanan, RMK ke-13 akan memperkukuh rantaian bekalan domestik, meningkatkan kapasiti agro makanan, mempelbagaikan sumber import dan juga mengurangkan kebergantungan kepada input kritikal dari luar negara. Dari sudut tenaga, RMK akan terus meneruskan agenda peralihan tenaga, perluasan tenaga boleh baru dan juga penggunaan sumber domestik yang lebih strategik. Contoh yang paling rapat adalah pelaksanaan B15 biodiesel secara berperingkat mulai 1 Jun 2026 yang mana antara langkah awal untuk kita terus mengurangkan kebergantungan kepada diesel fosil import dan memanjangkan daya tahan bekalan bahan api negara. Sebanyak 69% daripada operasi 33
depo pengadunan telah menghasilkan adunan B12 dan juga B15. Selain itu, projek naik taraf depo pengadunan kepada B20 bagi fasa 1 telah diluluskan di bawah RMK ke-13 dengan kos sebanyak RM41.8 juta. Bagi pelaksanaan Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional ataupun NETA terus diperkukuh dengan tumpuan kepada 6 bidang utama iaitu kecekapan tenaga, tenaga boleh baru, hidrogen, bioenergi, mobiliti hijau dan juga carbon capture utilization dan storage ataupun CCUS. Selain itu, ketersediaan input perantara strategik seperti nafta, resin dan helium walaupun sebenarnya penggunaannya tidaklah besar tetapi ianya perlu dipertingkat bagi memastikan rantaian sumber bahan mentah dalam negara adalah terjamin. Dari sudut industri pula, pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NMIP 2030 dan juga Strategi Semiconductor Nasional NSS akan membantu kita untuk terus memacu usaha ke arah penciptaan lebih banyak produk serta perkhidmatan domestik yang bernilai tinggi, meningkatkan produktiviti serta memperkukuh daya saing negara pada peringkat antarabangsa, menerusi perluasan jaringan perdagangan global, diversifikasi pelaburan dan juga pengukuhan ekosistem inovasi yang mampan. Semua langkah ini penting supaya Malaysia tidak terlalu bergantung kepada satu sumber, satu laluan atau satu pasaran sahaja. Datuk Yang di-Pertua, saya tak ada diberikan masa ni, jadi ada lagi sedikit yang saya boleh sampaikan. Kerajaan mengambil pendekatan realistik berasaskan bahawa pemulihan krisis bekalan global ini akan mengambil masa. Walaupun harga minyak mentah ketika ini telah menunjukkan ke arah yang lebih sederhana berbanding paras tertinggi sebelum ini, kesan kepada kos logistik, bekalan bahan api bertapis dan juga input pertanian serta harga barangan akan mengambil masa untuk kembali stabil. Berdasarkan perkembangan antarabangsa, sekiranya perkara ini bertahan dan menuju ke arah yang lebih baik, pasaran tenaga dijangka mula stabil secara berfasa dalam suku ketiga 2026. Keadaan ini masih tertakluk kepada kestabilan geopolitik dan juga kelancaran semula laluan perdagangan. Ketidaktentuan harga serta bekalan tenaga dijangka terus mempengaruhi pasaran dalam jangka masa 1 hingga 2 tahun lagi. Namun, kita tidak akan menunggu sehingga keadaan benar-benar pulih di luar sana. Sebaliknya, pemantauan dan intervensi akan diteruskan sepanjang tempoh pemulihan ini supaya tekanan kepada rakyat, PMKS dan industri dapat dikurangkan. Kesimpulannya, Datuk Yang di-Pertua, kerajaan tidak menafikan bahawa krisis bekalan global membawa risiko besar sekiranya berlarutan. Risiko ini sedang diurus secara tersusun, berhemah dan juga berpandukan kepada data. Perkembangan krisis ini kita akan terus pantau melalui M10 dan agensi yang berkaitan. Perkongsian kepada rakyat akan dibuat mengikut keperluan supaya semua pihak mendapat maklumat yang jelas, tepat dan terkini. Pada akhirnya, usaha menangani impak krisis ini memerlukan kerjasama semua pihak agar kita bersama dapat mengurangkan kesannya kepada ekonomi dan rakyat. Dengan pendekatan ini, Malaysia akan terus berwaspada tanpa cemas, realistik tanpa defensif dan juga bertindak awal supaya ekonomi negara kekal stabil, rakyat terus dilindungi dan keyakinan terhadap Malaysia dapat diperkukuhkan. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua.